Okey, AI Smart Board ni menjadikan pembelajaran lebih kondusif ataupun lebih interaktif sebab satunya dia lebih mudah dan lebih pantas. Murid secara asasnya belajar bukan hanya cara mendengar tetapi dengan cara penglibatan yang aktif melalui sentuhan. Seterusnya bagi saya Smart Board ni lebih kepada satu pembelajaran yang sangat-sangat berguna di masa kini dan di masa akan datang. Sudah tentu dia memberi satu keyakinan yang lebih tinggi kepada murid-murid masa sekarang. Sebabnya contoh mereka lebih berani untuk menjawab soalan-soalan yang diajukan oleh guru. Kerana dengan ada pendekatan grafik yang sangat memberi kesan interaktif kepada mereka.